kita mengerjakan ibadah haji, kita akan bertalbiyah. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyeru itu umat manusia di dalam Al-Quran sejak dahulu lagi. Di mana Allah berfirman dalam suratul Hajj ayat yang ke-27, wa adzib fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Yang bermaksud, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai ceruk jalan dan rantau yang jauh. Jadi seruan untuk mengerjakan haji dah ada sejak dahulu lagi. Kalau hari ini ada yang kata, kenapa tak pergi haji? Dia kata apa? Saya belum dapat seru. Itu tandanya dia tak baca ayat ni. Dia tak jumpa ayat ni. Kerana Allah dah suruh dulu lagi. Maka sebab itulah kita kena bersegera untuk mengerjakan ibadah haji. Dan bila kita bertalbiyah tadi, yang maksudnya hamba-Mu datang, labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan yang mana Tuhan yang tiada sekutu bagimu, pujian, nikmat dan pemerintahan adalah kepunyaan-Mu. Itu maksud yang kita baca tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan Allah akan jawab apa yang kita talbiyahkan. Di mana Allah jawab, yang maksudnya seruan kamu diterima dan bagilah kamu. Bekalan kamu itu halal, kenaan kamu adalah halal, dan haji kamu adalah haji yang mabrur, yakni tak ditolak. Bila masa kita dapat ni, kita akan dapat setiap kita pergi haji dengan niat yang ikhlas. Pertama kena jaga niat. Nak buat amal, nak buat kebaikan, kena jaga niat kita, insya-Allah. Yang kedua, perbelanjaan, bekalan yang kita nak bawa tu mestilah halal. Jadi pergi haji ni pertama kita ikhlaskan niat kita. Bukan kerana nak dapat title. Ni kena jaga betul ni. Ada kadang-kadang pergi haji, kalau balik orang tak panggil haji, tak toleh ni. Bang, kau tak tahu je. Bang haji, baru toleh. Saya pernah duduk dalam satu mesyuarat. Jadi dalam senarai kehadiran tu, nama ahli mesyuarat ada. Dia tegur saya. Tuan kata dia, nama saya salah tu. Apa salahnya? Ada haji ustaz. Tak kubur tak boleh? Tak boleh, kena kubur. Mahal nak pergi haji ni. Jadi kita ikhlaskan, mudah-mudahan insya-Allah itulah tanda-tanda haji yang makbul. Jadi bila niat tak ikhlas, sebaliknya niat tak ikhlas, perkaranya haram, sudah tak ada persyukur yang haram, maka kemungkinan tak diterima surat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak dapat kebahagiaan dalam kehidupan itu. Tidak dapat pahala di dalam amalan kita. Hanya perlu kita pastikan dalam kita nak menjalankan haji. Tentang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bertalbiyah bila kita mengerjakan ibadah haji? Iaitu kat sinilah kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan talbiyah tadi dia merupakan satu pengakuan, menzahirkan keikhlasan kita dan ketundukan kita dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, talbiyah ini adalah menghapus dosa. Setiap talbiyah yang kita ungkapkan disertai dengan malaikat yang memohon keampunan kepada mereka yang mengungkapkannya, melafazkannya. Dan orang yang bertalbiyah ini akan dapat keberkatan hidup. Bumi dan makhluk turut menyaksikan amalan yang kita laksanakan, dapat keberkatan.
Dan hikmah talbiyah, bila kita bertalbiyah dalam perjalanan kita mengerjakan ibadah haji, tanda kesetiaan seorang muslim kita ni untuk memenuhi kewajipan kita terhadap agama kita. Allah perintahkan kita pergi haji. Sebagaimana firman-Nya, walillahi 'alan nas hijjul bait. Dan kata Allah, dipatukan atas manusia supaya mengerjakan haji. Maka kita bertalbiyah, menandakan kesungguhan kita dalam melaksanakan nak menjayakan kewajipan kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan untuk pengukuhan tauhid, kan ucapan ini menguatkan lagi hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan pencipta kita, dan menolak sifat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mensyirikkan. Dan yang terakhir, dengan kita bertalbiyah ini merupakan antara sunnah bagi Rasulullah. Rasulullah pergi haji dia bertalbiyah. Jadi bila kita bertalbiyah, mengambil sunnah baginda Rasulullah, ia juga menjadi simbol penyerahan dan pengagungan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam mengerjakan ibadah haji. Cuma tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, talbiyah ni bila masa dia? Yang hari ini dah kira tu belum? Ini belum, ini apa istilahnya, latihan dia, supaya kita ada semangat di dalam nak mengerjakan ibadah haji atau umrah itu. Waktu sebenar nak bertalbiyah ni, dia bermula apabila kita dah berniat. Itu waktu mula. Kalau tuan-tuan pergi umrah, contoh, kerana biasanya kita ni ramai yang pergi umrah, atau pergi haji, dia biasanya buat umrah dulu, baru haji.